Setiap hari, rakyat Malaysia membuang kira-kira 17,000 tan sisa makanan ke tapak pelupusan dan 50% daripada sisa pepejal adalah sisa makanan. Sisa basah yang dibiarkan tanpa pengurusan menyebabkan bau busuk, pembiakan ulat dan pencemaran air serta udara. Sisa makanan yang mereput di tapak pelupusan menghasilkan gas metana yang 21 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida dalam menyumbang kepada pemanasan global. Justru, kami membangunkan EcoDry Smart Organic Dryer, sistem pengering sisa organik yang bersih, cepat dan mesra alam. EcoDry ialah sistem pengering sisa makanan organik yang membantu mengurus sisa makanan dengan lebih cekap dan mesra alam. Sistem ini menggunakan tenaga solar sebagai sumber utama, tetapi juga boleh berfungsi menggunakan power bank sekiranya cahaya matahari tidak mencukupi. Selain itu, EcoDry dilengkapi dengan sistem pengudaraan automatik berasaskan Arduino Nano untuk mempercepatkan proses pengeringan. Dengan sistem ini, sisa makanan organik dapat dikeringkan dengan cepat, bersih dan sedia dijadikan sebagai baja kompos. Projek EcoDry ini dibangunkan kerana terdapat beberapa masalah utama dalam pengurusan sisa makanan. Sisa makanan yang basah mudah berbau busuk dan berulat sekaligus menyebabkan persekitaran menjadi tidak sihat. Selain itu, sisa ini juga boleh menghasilkan cecair toksik yang dikenali sebagai leachate yang berpotensi mencemari tanah dan sumber air. Kaedah pengeringan secara jemuran tradisional pula mengambil masa yang lama dan bergantung kepada cuaca, menyebabkan proses pengeringan tidak konsisten. Objektif kami menghasilkan projek EcoDry adalah untuk mengeringkan sisa makanan secara automatik menggunakan sensor kelembapan untuk dijadikan baja kompos. Selain itu, projek ini menghilangkan bau busuk dan ulat dengan mempercepatkan proses pengeringan. Akhir sekali, projek ini juga menghasilkan sisa kering yang dijadikan sebagai baja kompos untuk menyokong pertanian lestari. Bagaimanakah projek ini berfungsi? Projek ini berfungsi apabila yang pertama, sensor DHT11 mengesan tahap kelembapan dalam kotak pengering. Yang kedua, data dihantar ke Arduino Nano yang memproses maklumat dan mengaktifkan sistem pengudaraan automatik. Yang ketiga, kipas dan relay berfungsi untuk mempercepatkan pengeringan. Yang keempat, LED menunjukkan status kelembapan. Apabila LED merah menyala, ia menunjukkan suhu di dalam bekas lembap iaitu 20 darjah Celsius dan ke bawah. Manakala LED hijau menyala, ia menunjukkan suhu di dalam bekas itu kering iaitu 20 darjah Celsius dan ke atas. Menurut kajian FAO, Food and Agriculture Organization 2021, pengeringan menggunakan kotak hitam dan aliran udara aktif dapat mengurangkan kandungan air sisa makanan sehingga 80 hingga 90%, sekaligus menghentikan aktiviti mikrob penyebab bau busuk. Di sini, kita dapat lihat sisa makanan basah dimasukkan ke dalam EcoDry. Kehadiran sisa basah meningkatkan suhu dan kelembapan di dalam kotak, menyebabkan LED merah menyala dan kipas mula beroperasi, menandakan proses pengeringan sedang dijalankan. Dalam video ini, kita dapat lihat LED hijau menyala, menandakan sisa makanan di dalam EcoDry telah cukup kering. Sisa kering ini lebih stabil, bebas bau dan sedia untuk digunakan sebagai bahan kompos. Melalui EcoDry, sisa makanan yang sebelum ini dianggap sampah, kini boleh ditukarkan menjadi sumber berguna untuk menyuburkan tanaman. Projek EcoDry memberi impak yang besar kepada masyarakat dan juga alam sekitar. Melalui projek ini,
masyarakat dapat melihat bahawa sampah bukan hanya sesuatu yang kotor, tetapi sebenarnya boleh dijadikan sumber yang berguna. Selain itu, projek ini juga membantu mengurangkan sisa organik yang dihantar ke tapak pelebusan sampah sekaligus mengurangkan pencemaran air dan udara. Pada masa yang sama, sistem EcoDry ini mempunyai potensi untuk digunakan pada masa hadapan di tempat seperti restoran, kantin dan juga dalam pertanian bandar. Oleh itu, projek ini dapat menyokong pertanian urban serta pengurusan sisa yang lebih lestari. Dengan EcoDry, pengurusan sisa makanan menjadi lebih bersih, cepat dan mesra alam. Sistem ini menyelesaikan bau busuk, ulat dan pencemaran sambil menyokong kitar semula dan pertanian lestari. Mari bersama-sama menjadikan pengurusan sisa makanan lebih efektif dengan EcoDry, Smart Organic Dryer.